Kita biasa dengar kan, biasanya kalau kita, dalaman kita bau busuk, ketiak kita bau masam, bau bawang, cik bunga kita bau macam ikan masin. Biasanya kita dikaitkan dengan dalaman wanita. Kan, biasa kita wanita disarankan makan jamu. Tapi Kak Oya nak share dengan korang satu benda ni. Biasa tak korang dengar petua orang lama, makan bunga ros, badan korang akan bau wangi, muka korang akan awet muda. Ni sekarang dah viral dah. Keluar balik, trending. Makan kelopak bunga je, badan korang automatically bau wangi. Ni Kak Oya nak share. Tara, Rosy Passion. Dah tak payah susah-susah dah korang nak cari bunga ros. Biasa dulu-dulu kan payah nak cari bunga ros korang. Sekarang tidak lagi dah korang. Ni korang cari je Rosy Passion, yang penting original. Okey, ni kalau korang amalkan setiap hari, badan korang akan bau wangi, and then korang akan nampak awet muda. Yang penting peluh korang tu dia bau wangi je. Tak percaya korang amalkan lah. Kalau korang tak pernah dengar petua ni, petua orang dulu-dulu biasanya memang sangat mujarab. Korang cuba dulu amalkan. Ni, ambil 5 biji saja korang. Minum dengan air suam. Dan bunga dia korang boleh makan sekali. Kalau korang nak dalaman korang cantik, pergi beli cepat Rosy Passion ni. Selain daripada kita makan jamu, kita amalkan makan kelopak bunga ros. Tapi yang paling penting sekali korang kena ingat, lain badan, lain tindak balas. Korang nak cuba Rosy Passion ni, klik beg kuning sekarang. Kak Oya busybody because Kak Oya care.